Lah panas. Puasa pula tu. Pula nak kena pergi dewan pula. Malas aku tau. Kau puasa ke? Tak malas. Samalah. Mungkin ni kot tahun akhir kita sambut Ramadan. Mungkin. Possibility ada kerana kita semua adalah calon jenazah. Kita semua adalah calon jenazah. Weh, aku tak boleh brain tu macam orang puasa panas-panas macam tu. Aku pun tak tahan. Weh, aku dengar tak ni? Ya, dengar. Atira, cepatlah sikit, panas ni. Ya, cepatlah. Panas ke tak? Lambat sangat, kenapa? Kau nak tak air ni? Nak ke tak nak ni? Ayalah. Dah lah stop lah bulan puasa. Stop lah lipat sini. Kenapa pula kau ni macam tak biasa pula? Ikutlah cakap aku. Macam kita tak biasa hari ni. Aduh, tak payahlah. Assalamualaikum. Korang puasa tak hari ni? Korang puasa lah hari ni. Kita kan umat Islam kenalah puasa. Lagipun Ramadan kan sekali je setahun. Tak apalah, saya sama buat kerja dulu lah. Weh, kita tak ada puasa hari nak tak? Alah aku kau ni asal jadi baca-baca alim hari ni. Alah, hari ni je. Jom lah. Kau ni kan kalau nak puasa sendiri dah lah ajak aku pesan. Yelah, tak payah. Weh, okey. Kita puasa tapi hari ni je. Okey je. You mau sikit? Tak, kita dah puasa. Kenapa kau tarik aku? Kita puasa kan? Okey lah weh, aku nak pergi bilik RC jap. Aku nak jumpa cikgu. Nak aku teman tak? Yalah, puasa kan? Okey tak ni? Kau kan? Sorry ya kak, dia kena marah. Kau puasa ni kak. Tak apalah. Kau nak tahu tak? Puasa ni dia bukan setakat kena tahan lapar, tahan dahaga je. Tapi kau kena ada kesabaran yang tinggi juga. Sebab kalau kau asyik marah, sia-sia je lah puasa kau. Farisha. Adira, Assalamualaikum. Aku nak tanya something boleh tak? Tanya apa tu? Kenapa kan kat bulan Ramadan ni orang berlumba-lumba nak buat pahala, sedangkan surah-surah yang panjang pun dah sanggup hafal. Oh, okey macam ni. Bila bulan Ramadan, kalau kita nak buat, bila kita buat kebaikan, pahala dia lebih berlipat ganda. Pasti kalau Atira nak tahu, kalau kita buat kebaikan pada 10 bulan terakhir, pahala dia lagi banyak. Oh, so malam tu lah yang diorang berebut-rebut tu. Betul tu, pandai Atira. Jom lah, hari ni kita buka puasa. Aku tak tahan dengan panas sangat. Hari ni je kita tak boleh puasa. Kau sini. Kau tengok. Mana? Tengok apa? Orang macam tu belum tentu dapat makan sahur. Tak berbuka pun tak ada makanan. Kau nak meringit macam ni lagi? Tak bersyukur sangat ke aku ni?
Oi, aku tak sangka dah tahun ni kita boleh puasa walaupun tak sampai sebulan kan. Tapi aku banggalah. Ya, aku pun tak sangka. Kita puasa dekat setengah bulan pula tu. Kita boleh completekan tarawih. Lepas tu kita boleh hafal surah-surah yang panjang yang susah tu. Itulah, dulu aku main susah lagi nak hafal surah-surah macam tu kan. Itulah tu. Kau ingat tak tempat yang tempat apa? Ingatlah tempat kita potong puasa. Ya. Kau ingat tak ni apa?